Aliran trafik di Lebuh Raya Plus berjalan lancar menghala ke arah utara dan selatan. Laporan kita terus sahaja bersama rakan tugas Tan Sulin yang berada di Persada Plus. Sulin, teruskan dengan laporan Sulin. Baik, terima kasih rakan tugas di studio Nisa. Ya, kami kini berada di pusat pemantauan trafik di Persada Plus Subang untuk membuat tinjauan warga kota yang pulang ke kampung masing-masing sempena Hari Raya Aidilfitri. Dan rata-rata aliran trafik di Lebuh Raya Plus menghala ke arah utara dan selatan pada hari ini dilaporkan lancar kecuali beberapa tempat. Jika anda dapat lihat di belakang saya, kamera boleh pan ke arah skrin, didapati kesakan berlaku buat masa ini. Trafik umpamanya di Simpang Renggam menghala ke arah Macap, kemalangan berlaku di kilometer 63.1 ke arah di mana ia mengakibatkan kesesakan yang agak teruk. Dan juga kami mendapati pemerhatian, kami juga mendapati ramai antaranya pengguna jalan raya yang menyalahgunakan lorong kecemasan sekaligus mengakibatkan keadaan trafik bertambah buruk. Dan trafik juga sesak dari Senawang menghala ke arah Pedas Linggi disebabkan kemalangan di kilometer 251.2. Dan jika kamera boleh pan ke skrin yang bersebelahan pula, anda dapat lihat trafik di Seremban menghala ke arah selatan. Trafik jumlah kenderaan dilihat semakin bertambah, namun keadaan trafik adalah lancar dan masih lagi terkawal. Dan kita melihat sepanjang hari ini aliran trafik rata-ratanya menghala ke utara dan juga selatan adalah lancar, kecuali kesakan di beberapa tempat, itu pun disebabkan oleh faktor kemalangan yang berlaku. Kita melihat mungkin antara disebabkan punca trafik yang lancar pada hari ini adalah disebabkan Hari Raya jatuh pada hari Rabu. Jadi ramai warga kota yang mungkin mengambil kesempatan untuk membeli belah pada saat-saat akhir sebelum pulang ke kampung halaman masing-masing secara berperingkat-peringkat. Yang begitu, ramai dinasihatkan agar mematuhi peraturan jalan raya dan pastikan anda mematuhi had laju dan juga jangan salahkan lorong kecemasan. Dan nampaknya sekian laporan masa ini, kami akan bawakan perkembangan dari semasa ke semasa mengenai perkembangan trafik balik ke kampung dari Persada Plus dalam berita seterusnya. Kembali bersama rakan tugas di Studio Nisa. Terima kasih Tan Sulin dengan laporan yang diberikan melalui perkembangan lalu lintas Plus di Persada Plus.